UP_TVET tu mana-mana institut ke boleh masuk? Okey, untuk menjawab persoalan ni, ini adalah berkaitan dengan kemahiran pula. Bila kita sebut tentang program-program kemahiran, kalau anda nak apply masuk, anda apply dekat UP_TVET. Cuma untuk nak masuk mana-mana institusi, sama macam institusi lain, anda kena memenuhi syarat kemasukan satu-satu bidang. Sebab dalam satu-satu bidang, dia ada syarat-syarat minimum untuk anda masuk. Ada juga syarat dia kena lulus BM lah dan sebagainya. Tak semestinya anda boleh masuk semua. Tapi syarat untuk anda memasuki mana-mana institusi yang anda rasa anda berminat untuk join, anda minat dalam bidang tersebut, anda minat institusi college tersebut, apa yang anda perlu buat adalah anda tengok syarat kemasukan. Bila anda tengok syarat kemasukan, memenuhi syarat tersebut, anda boleh apply. Itu antara perkara yang anda perlu tahu, dan make sure jangan apply suka-suka ataupun apply benda yang anda rasa anda nak apply semua. Tengok syarat kemasukan, itu paling penting. Dan sharekan video ini supaya adik-adik kita kat sana dapat tips ni, supaya mereka apply bidang-bidang program yang mereka nak sambung belajar, melihat dulu syarat kemasukan. Jangan apply mengikut apa yang dia suka, apa yang dia nak. Sebab tak semestinya apa yang kita nak tu kita dapat. Tengok dulu syarat kemasukan.